Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada studio accounting cikgu. Okey, hari ini kita sambung lagi susut nilai dan susut nilai terkumpul. Ya, hari ini cikgu akan pergi ke muka surat 106. Okey, baik. Hari ini sebelum ni cikgu dah terangkan ya kaedah susut nilai ada 3, iaitu kaedah garis lurus, ansuran tetap dan juga kaedah penilaian. Hari ini cikgu akan terangkan pula kaedah baki berkurangan. Okey, apa dia baki berkurangan? Baki berkurangan ni ialah susut nilai dikira berasaskan kadar peratusan yang tetap atas nilai buku aset pada awal tempoh perkaunan dan bukan atas kos asal aset berkenaan. Nilai buku diperoleh dengan menolakkan kos asal aset dengan susut nilai terkumpul setiap tahun. Ya, jadi peratus susut nilai adalah tetap pada setiap tahun. Ya, rumusan dia ialah susut nilai buku aset kali dengan kadar susut nilai. Jadi baki berkurangan ni cara pengiraan dia ialah mesti nilai buku darab dengan kadar susut nilai. Bagaimana kita nak dapat nilai buku tu? Kita kena tolak dahulu dengan susut nilai terkumpul. Okey, kita lihat soalan nombor 1. Penyata kedudukan kewangan yang berikut diambil daripada buku seorang peniaga pada 30 April 2001. Kita lihat ya. Aset bukan semasa, kenderaan dia 40,000. Kita tolak dengan susut nilai terkumpul 7,200. Jadi nilai buku dia pada tahun 2001 ialah 40,800. Nampak ya? Sebelum ni dia ada susut nilai terkumpul 7,200. Jadi pada 30 April 2001, kenderaan disusut nilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Hitung jumlah susut nilai terkumpul pada 30 April 2001. Jadi pelajar lihat ya. Okey, ni dia. Nilai buku pada tahun 2001. Bagaimana kita nak cari susut nilai dia? 40,800 ni kita darabkan dengan 10%. Jadi jumlah dia 4,080 pada tahun 2001. Soalan dia, hitung susut nilai terkumpul pada 30 April 2001. Jadi pada 2001 jumlah susut nilai terkumpul dia kita kena tambah dengan 7,200. Okey. Nampak? Yang tadi kita kira 4,080, kita kena tambah 7,200. Jadi jawapan dia ialah C. Pelajar jangan cepat je, terus kira. Terus kira dan dapatkan jawapan 4,080. Jangan ya. Okey, kita kena tengok soalan. Okey, kemudian belanja susut nilai lagi sekali cikgu bagi tahu susut nilai ni adalah belanja dan dia direkodkan dalam akaun untung rugi di sebelah debit. Susut nilai terkumpul pula kita rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Ni dia susut nilai terkumpul kita rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Susut nilai ini ditunjukkan di bahagian aset bukan semasa, iaitu ditolak daripada nilai aset bukan semasa untuk mengurangkan nilai bersih aset berkenaan. Ikutlah, kalau susut nilai terkumpul tu perabot, kita tolakkan dengan perabot. Kalau susut nilai terkumpul lengkapan, kita cari lengkapan dan tolakkan susut nilai terkumpul. Kalau susut nilai terkumpul kenderaan, kita cari kenderaan dan kita tolakkan dengan susut nilai terkumpul kenderaan. Dia mengikut jenis aset yang mana. Okey, kita lihat lagi contoh. Pada 1 Julai 2003, perniagaan L membeli jentera berharga 90,000 dengan cek. Jentera tersebut disusut nilai pada kadar 10% setahun atas kos. Tempoh perkaunan berakhir 31 Disember. Ini kita nak terangkan apa dia susut nilai terkumpul. Pada 31 Disember disebabkan dia beli pada 1 Julai, 10% darat 90,000 darat dengan 6/12. Ingat ya, sebelum ni cikgu ada bagi tahu
tahun pertama kita kena rujuk berapa bulan umur dia. Okey, jadi 6 per 12 6 bulan, jadi 4,500 bagi tahun 2003. Susut nilai. Kemudian pada tahun 2004, ini dah tak perlulah sebab tahun kedua ya, umur dia genap setahun ya. Jadi 10% darab 90,000 jadi 9,000. Sekarang susut nilai terkumpul dia bagi 2 tahun ialah 4,500 tambah 9,000. Susut nilai terkumpul dia bagi 2 tahun ini ialah 13,500. Baik. Kita lihat soalan 2. Pada 1 Julai 2008, Perniagaan Amran membeli sebuah kenderaan berharga 12,000 dengan cek. Kenderaan tersebut disusut nilaikan pada kadar 10% setahun atas kos. Bila perkataan atas kos ni bermakna dia menggunakan kaedah garis lurus. Tempoh perkahwinan berakhir 31 Disember, sediakan bagi tahun 2008. Dia minta sediakan akaun kenderaan. Okey. Kemudian dia minta sediakan akaun susut nilai kenderaan, akaun susut nilai terkumpul kenderaan, akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 dan juga penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2008. Jadi 5 akaun ni kita kena sediakan. Bagaimana ya? Okey, mula-mula ya, kenderaan. Okay, nampak? Ya, kenderaan ni kita beli pada 1 Julai dengan bank berharga 12,000. Ya, okey. Kemudian kita lihat akaun susut nilai kenderaan pada 2008. Susut nilai kenderaan dia ialah RM600. Sebelum ni kita lihat susut nilai dia ialah 10%. Jadi cikgu dah bagi tahu tahun pertama ialah 6 bulan kerana dia beli pada 1 Julai. Jadi 12,000 darab 10% darab 6 per 12. Sebab tu susut nilai terkumpul dia 600 bagi tahun 2008 dan kita masukkan dalam akaun susut nilai terkumpul. Nampak? Ya, daripada akaun susut nilai, yang ini ialah belanja, yang ini adalah liability. Okey, kita masukkan akaun susut nilai kenderaan di sebelah debit dan pasangan dia akaun susut nilai terkumpul di sebelah kredit. Okey, jadi seterusnya kita kena buat catatan penutupan. Okey, mula-mula kita tutup dulu akaun kenderaan. Akaun kenderaan ialah aset bukan semasa. Catatan penutupannya dengan menggunakan perkataan baki. Okey, 12,000 dan baki kenderaan ni kita kena hantar ke penyata kedudukan kewangan. Nampak? 12,000. Dan kita tutup apa? Ya, kita tutup akaun susut nilai terkumpul kenderaan. Okey, kita tutup akaun susut nilai terkumpul kenderaan ya pada 31 Disember 2008. Okey, nampak? Dia jadi di sebelah kredit, kita tutupkan dia jadi di sebelah debit dan akaun susut nilai kenderaan ni kita kena hantar ke mana? Penyata kedudukan kewangan. Nampak ni, kita tolak ya. Kita tolak 12,000 tolak dengan 600. Ya, maksudnya kita tutup akaun susut nilai kenderaan. Semua ni kita tutup. Susut nilai kenderaan ialah belanja. Kita tutup dia hantarkan ke akaun untung rugi dan dia merupakan menjadi belanja. Okey, nampak ni. Dan akhir sekali ya, di penyata kedudukan kewangan kita kira nilai buku bagi kenderaan iaitu 12,000 tolak susut nilai terkumpul 11,400. Ini bagi tahun yang pertama 2008. Okey, bagi tahun yang kedua nanti susut nilai terkumpul ini akan bertambah. Baik, sekian. Terima kasih.